memperkenalkan kurikulum bagi persekolahan baharu. Dan pada tahun hadapan, kita akan perkenalkan kurikulum bagi kurikulum persekolahan 2027. Isu sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan merupakan fakta yang terpenting yang menyebabkan krisis dalam proses pembelajaran. Perubahan ini tujuan untuk menggalakkan pembelajaran yang bukan hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan tetapi juga kepada pemahaman, kemahiran dan perkembangan pelajar secara penyeluruhan. Namun, persoalannya, adakah budaya berorientasikan peperiksaan benar-benar telah berkurang? Apakah anda merasakan peperiksaan menjadi fokus utama dalam pembelajaran? Okay, so dari perspektif saya rasa fully exam oriented tidak sesuai untuk student sebab kita kena more fokus kepada assessment juga. I mean, kita boleh buat macam 50% fokus kepada assessment. So at the same time, diorang macam boleh, they can learn macam mana for writing skill and also some presentation. Bukan kita 100% fokus kepada exam. Ya, faham. Terima kasih. Alright. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kewujudan sistem pendidikan yang berorientasi peperiksaan. Pertama, ketekanan yang tinggi terhadap pencapaian akademik. Kedua, sistem pendidikan yang terlalu bergantung kepada peperiksaan. Ketiga, persaingan akademik yang sengit. Utamanya, ibu bapa, pihak dan masyarakat sering menilai pelajar berdasarkan keputusan peperiksaan dan grade yang diperoleh. Ibu bapa juga berbandingkan keputusan anak sendiri dengan murid lain. Menurut sebuah kajian oleh Chi Hui Chong dan Ki Jiayo, beliau mendapati bahawa murid lebih cenderung untuk menghafal subjek yang sukar seperti sejarah daripada memahaminya kerana subjek tersebut mempunyai peristiwa dan istilah yang penting dalam kuantiti yang terlampau banyak. Mereka lebih tercenderung untuk menggunakan kaedah pembelajaran secara hafalan atau rote learning namun mengakibatkan tahap pemahaman yang rendah. Seterusnya, kreativiti dan pemikiran kritis yang terhad. Pelajar akan mementingkan untuk memberi jawapan yang betul dan mengikut skema daripada menerokai idea dan memberi pendapat masing-masing. Ini akan mengakibatkan pelajar berfikiran sempit dan sukar untuk mengembangkan idea. Dari perspektif falsafah pendidikan, isu ini boleh dilihat melalui aliran progresivisme. Progresivisme ini lebih kepada pengalaman, penlibatan aktif pelajar, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Namun, sistem pendidikan yang berorientasikan pemeriksaan lebih kepada hafal dalam pembelajaran, persediaan untuk pemeriksaan. Bagaimanakah tekanan peperiksaan mempengaruhi emosi anda? When I do exam, like macam I buat exam kan, memang stres gila. Memang I macam fikir tentang saya buat exam kan, memang I fikir soalan macam really tough, you know. So dia macam bagi I stress lah, macam how do I fikir macam mana. So dia lebih mementingkan tu lepas lulus peperiksaan. Yeah. It's like I have to like score really good marks in order to like, you know, get good grades. So yeah, mesti stress. Pun kalau before exam pun, I memang study really hard. Isu ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, khususnya konsep jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi jasmani, pelajar mungkin menggunakan masa yang panjang untuk belajar sehingga penglibatan dalam aktiviti fizikal terlalu kurang. Seterusnya, isu ini juga boleh memberi kesan kepada emosi. Apabila tekanan peperiksaan menyebabkan stres, kebimbangan dan ketidakstabilan emosi kerana mengejar keputusan yang cemerlang. Dari aspek rohani pula, penekanan terhadap grade boleh mengurangkan perhatian kepada nilai moral, etika dan pembekalan sosial. Akhirnya, dari sudut intelek, pembelajaran lebih banyak berfokus kepada hafalan perbandingan, pemikiran kritis dan pemahaman mendalam. Secara keseluruhan, sistem berorientasikan peperiksaan boleh menghalang perkembangan pelajar
secara menyeluruh seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Isu ini juga boleh dikaitkan dengan prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Pendidikan perlu mendidik seorang pelajar untuk mempunyai nilai moral seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab. Namun, sistem berorientasikan peperiksaan lebih fokus kepada keputusan akademik daripada nilai moral seorang pelajar. Kedua, kesopanan dan kesusilaan. Pendidikan perlu membentukkan pelajar untuk menjadi seorang yang boleh menghormati orang lain dan juga boleh bekerjasama dengan orang lain. Tetapi tekanan peperiksaan menyebabkan pelajar lebih fokus kepada persaingan akademik daripada menghormati orang lain atau bergaul dengan orang lain. Pernahkah anda belajar semata-mata untuk lulus peperiksaan dan bukan untuk memahami topik tersebut? Sejujurnya saya ada masa saya belajar demi untuk peperiksaan, tetapi dalam masa yang sama saya belajar sebab saya nak betul-betul faham dan implikasikan teori tersebut ataupun subjek topik tersebut dalam dunia realiti. Contohnya seperti tempat pekerjaan ataupun disebabkan kita kan future teacher, jadi saya boleh implikasikan benda ni dalam classroom juga, dalam bilik darjah. Bagi cadangan penyelesaian terhadap isu sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan, terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan secara holistik dan berkesan. Pertama, kita perlu mempelbagaikan kaedah pentaksiran dalam sistem pendidikan. Penilaian tidaklah seharusnya tertumpu kepada peperiksaan bertulis semata-mata kerana ini hanya mengukur keupayaan pelajar menghafal dalam jangka masa yang pendek. Sebaliknya, pentaksiran boleh diperluaskan melalui projek, pembentangan portfolio serta aktiviti praktikal yang lebih mencerminkan kefahaman sebenar pelajar. Kedua, pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar perlu diberi penekanan dalam bilik darjah. Kaedah tradisional yang terlalu berfokus kepada guru sebagai penyampai ilmu perlu diubah kepada pendekatan yang lebih interaktif. Ini termasuk dalam perbincangan kelas, pembelajaran berasaskan inquiry serta pembelajaran kolaboratif antara pelajar. Sebagai rumusan, sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan boleh membentuk pelajar yang cemerlang dalam keputusan tetapi tidak melatih murid untuk bersedia menghadapi situasi kehidupan yang sebenar. Oleh itu, pendidikan perlu dilihat sebagai proses pembentukan insan, bukan sekadar pengumpulan keputusan peperiksaan. Pendidikan bukan sekadar mengejar A, tetapi membina insan yang seimbang dan berdaya saing. Ilmu perlu dipahami, bukan sekadar dihafali.